Macam mana nak buat ni ah? Kuat juga raksasa ni. Robo Zeta, saya dapat kesan kelemahannya. Kamu kena guna senjata misteri ini untuk menundukkan keyakinan raksasa itu. Saya takkan bunyi orang lagi. Detektif, berikan kuasa kepada Robozor. Zeta Flash. Zeta Saber, Zeta. Zeta Blaster. Apa cerita? Tewas juga lagi kita ni. Aduh, curah dia. Tak pernahnya nak bagi kita menang. Sabar je lah bos. Kalau nak menang, buat cerita sendiri je lah. Macam spin-off ke. Boleh bos jadi hero. Aku ni, kalau buat cerita sendiri karang lebih best dari ni tau. Ada ubi, ada batas. Terus tak ada muat aku dah bantu lebih-lebih. Dah, belah korang. Ha? Boleh balik awal ke hari ni bos? Cantik ah. Saya pun memang bercadang nak balik awal hari ni. Awak ajar dating lah bos. Yalah bos, saya pun sama. Nak balik awal kan ni. Awet saya pun ajak keluar ni. Dah, Imam Bos. Ada sini membuat semak mata aku je. Baik bos. Aku sebenar pun nak keluar dating tak je lagi ni. Bye. Terbaik, Robo Zeta. Terus menjadi kebanggaan seluruh warga Zetania. Semangat kamu semua terus menjadi inspirasi kepada generasi muda. Terima kasih Zenucip. Memang itulah serat kami Robo Zeta. Kami akan sentiasa memberikan yang terbaik dan melindungi kemakmuran bandar ini. Macam biasalah Des. Sebagai acara penutup meraihkan kemenangan, masalah dinner kita malam ni. Rasa macam kita bully Rex pula. Asyik suruh dia je masak. Kesian Rex. Kalau macam tu, apa kata kita tolong Rex masak? Barulah sepakat. Teruskan semangat setia kawan kamu semua. Jauhi sebarang sikap yang negatif. Terus berjuang Robo Zeta. Semoga kita semua terus menjadi pasukan yang berwibawa sampai bila-bila. Betul tu. Memang iyalah. Hai kawan-kawan semua. Macam mana pesta kita orang kali ni? Kawan-kawan pun mesti jadi best juga tau. Ingat ya, jangan sesekali menjadi pembuli atau penyokong perbuatan pembuli ini. Kesian tau orang yang kena buli itu. Di mana-mana pun, perbuatan membuli ini akan dikenakan tindakan tata tertib pada si pelaku ni. Kalau kawan ada terjumpa atau ternampak kejadian buli, kawan-kawan kena laporkan kepada pihak yang berwajib. Ingat ya kawan-kawan, marilah kita sama-sama membentas salah laku buli. Katakan tidak pada pembuli. Okeylah kawan-kawan, terima kasih kerana sudi bersama kami. Sampai berjumpa lagi. Jaga diri ya. Ya ulah semua.
tak mak.